Kalau anda follow berita semasa, sekarang ini ada banyak artikel yang berkongsikan tentang perak ataupun silver. Yang mana kalau anda lihat tahun 2025, silver outperform gold. Amat jarang sekali silver outperform gold in terms of capital appreciation ataupun kenaikan harga lah. So benda ni pun doesn't happen all the time, dan bila dia berlaku, dia menjadi headline. Dalam video ini saya just nak kongsikan kepada anda pendapat saya sendiri tentang perak, berbanding dengan emas. First thing first, bagi tahu siap-siap, yes, saya memang melabur dalam emas. Betul. Saya pun pernah kongsikan kepada anda dalam video-video sebelum ini. Dan I don't invest in silver. Reason being sebab saya tak faham kenapa orang beli dan how it can benefit me lah. Sebab anda kena tahu, silver ni digunakan untuk perindustrian. Dalam perindustrian untuk develop chip dan sebagainya, right? So disebabkan itu, dia memang diperlukan dalam kuantiti yang besar untuk develop all this, like machine, microchip dan sebagainya. So itu yang pertama. So because of that, I feel like kalau saya melabur dalam silver sebagai seorang yang tak ada kilang, bagi saya macam tak ada kegunaan. Sebab at the end of the day, kalau saya beli silver pun, then saya kena jual kepada mereka lah. Kan? What's the point of me using it? Like it's not something yang orang gunakan silver ni sebagai salah satu mata wang or currency. So sebab tu saya tak nampak kegunaan ni. That's why saya memang tak melabur dalam silver. Walaupun begitu, harga silver still naik. So sebab tu saya dalam video ni saya just nak ulas kepada anda kenapa saya pilih untuk melabur dalam pelaburan emas berbanding dengan pelaburan perak. Reason yang pertama, the nilai itself. Nilai emas versus silver versus ringgit Malaysia. That's number one. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau anda lihat, kalau emas kan, sekarang ni harga emas dalam lingkungan 600 ke 700 ringgit 1 gram. Betul? So kalau 10 gram dah 6,000 ke 7,000. Kalau 100 gram dah 60 ke 70 ribu ringgit. Betul tak? Okay, 100 gram. And anda pernah tengok tak jongkong emas 100 gram? So kalau anda pernah tengok jongkong emas 100 gram, anda boleh pergi je mana-mana. Let's say anda pergi dekat mana-mana kedai emas dekat shopping mall, bukan nak beli pun, nak tengok kan? Anda tengok jongkong emas 100 gram ni sebenarnya kecil je. And dia ringan je. Dia kecil dan ringan. Literally anda boleh masuk dalam poket seluar, dalam handbag, dalam poket baju. Yes, it's so small. So, bagi saya, kenapa saya beli emas in the first place? Sebab saya nak hedging. Okay, I want to hedge against the currency and hedge against inflation. Yang mana setiap tahun, seperti yang anda tahu, inflasi berlaku. Betul? Dan setiap kali inflasi berlaku, nilai mata wang jatuh berbanding dengan barang yang anda nak beli. Let's say anda nak beli beras, okay, dengan ringgit Malaysia. 10 tahun yang lepas berbanding dengan sekarang ini. Jauh beza. Betul? Sebab oleh inflasi. So sebab tu saya nak hedge against inflation and also nilai mata wang tu sendiri, saya beli emas. Because so that nilai itu dia kekal. Pernah dengar kan kalau dulu nak beli seekor kambing berapa? 1 dinar. 1 dinar emas nak beli seekor kambing. Sekarang ni pun nak beli seekor kambing pun lebih kurang 1 dinar emas. Sebab bila saya ada emas, nilai itu terpelihara. Okay, itu yang pertama. So berbalik kepada silver ataupun perak. 1 gram perak bersama dengan RM10. Sekarang lah. Again, harga perak ni naik dan turun kan. Tapi as of today, 1 gram perak bersama dengan RM10. Kalau saya nak ada RM10,000 nilai perak bersama dengan 1 kilogram. So, kalau saya nak ada lebih kurang RM10,000 Malaysia, saya perlukan ada 1 kilogram perak. Itu baru dalam lingkungan RM10,000. Betul tak? RM10,000 bersama dengan 1 kilogram. 1 kilogram besar ke kecil? Okey lah, kecil lah. Tapi still berat, betul? So, bagi saya, and sebab saya beli emas ni, saya beli physical saya tak beli yang digital, dia jadi susah untuk saya store value dalam perak. Kalau saya nak store value of, let's say, RM100,000 worth of perak, saya perlukan 10 kilogram perak. Satu hal berat nak letak kat mana. Berbeza pula dengan RM100,000 emas, kan 100 gram RM70,000. Betul? 100 gram. 100 gram berbanding dengan 10 kilogram. So bagi saya, first kegunaan. Dari segi practicality, lebih praktikal saya melabur dalam emas. Walaupun harga emas naik, harga perak naik, dan harga perak kadang-kadang naik lagi tinggi daripada emas, fine, tapi harga perak pun jatuh juga, lagi banyak daripada emas. So because of that, I feel it's more practical. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua pula, emas dia tak teroksida. Berbanding dengan perak ni, dia mudah teroksida. Bila dengan oksigen lah, dia akan malap. Betul tak?
And then saya kena fikirlah pula satu hal lah, kena gilap perak tu lah, kena hantar kedai, kena servis dan sebagainya. And yang ketiga, reason paling besar lah kenapa saya pilih untuk beli emas berbanding dengan perak adalah pergerakan harga emas berbanding dengan perak ini, emas lebih stabil berbanding dengan perak. Perak ni dia sangat volatile. Dia boleh naik dengan tinggi and dia boleh turun pula dengan tinggi. So, because of that, kalau let's say lah, in emergency situation, saya perlu jual perak saya ini, kalaulah ketika itu harga kat bawah, then saya akan rugi. Tak memberi saya kebebasan untuk berjual beli perak ini jika berlakunya sesuatu kecemasan. Sedangkan emas is a very good way to store value sebab harga dia walaupun kadang-kadang yang for the past 1 year memang dia naik sangat tinggi, tapi dia stabilize berbeza dengan perak. And why do I say based on my experience, kenapa saya rasa emas ni kenaikan harga dan penurunan harga ni lebih stabil berbanding dengan perak? Sebab perak ni saya nampak dia merupakan satu komoditi, bahan asas yang digunakan untuk pembinaan, right? So disebabkan itu, kalaulah at that time for whatever reason, let's say lah demand kepada silver ni tinggi kan, untuk kos pembuatan lah, so harga akan naik. Tapi for whatever reason, let's say beralih teknologi lain, dan silver dah tak diperlukan, ada bahan-bahan logam yang boleh menggantikan silver misalnya, habis lah. So harga silver akan drop sebab there's no more demand tapi supply ada. So go back to supply and demand. Tapi emas ni orang memang still sampai ke zaman sekarang ini, orang masih lagi menganggap emas itu sebagai salah satu bentuk mata wang. Walaupun tak digunakan secara meluas, kalau anda lihat, mungkin masyarakat biasa tak menggunakan emas. Tapi negara-negara besar, mereka ni memang membeli emas. They store their gold reserve. They grow their gold reserve. For whatever lah, kalau tiba-tiba something happen ke, at least they have that gold. So that's why, me personally, I feel that, kalau negara pun buat benda macam tu, saya pun, of course buat benda macam tu. Okay? Negara beli emas, tapi syarikat swasta yang beli silver. Itu perbezaannya. Basically video ini saya nak kongsikan kepada anda lah sebab yes, memang ada orang ramai tanya kepada saya, oh patut tak beli silver kan? Should I buy silver now? Silver punya kenaikan harga lagi tinggi daripada emas kan? Last year alone I think they make more than 100%. Maksudnya literally kalau anda invest RM100, anda dapat RM200, right? Even though I know, yes, you can grow your portfolio, you can grow your asset dalam membeli silver. And macam saya sendiri pun banyak belajar daripada Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki seorang yang memang sangat gemar beli emas dan perak. Daripada dulu saya follow dia tahun 2017 sampai ke sekarang ini, memang ini adalah aset-aset yang beliau suka beli. Emas, perak, Bitcoin, right? Sekarang ni pun cryptocurrency, hartanah. Walaupun begitu, silver is one of the asset yang saya sampai ke hari ini tak beli-beli. It's just not my thing. And saya percaya dengan konsep yang diterangkan oleh Warren Buffett. You can never invest in something that you don't understand. And yes, silver is something that I don't understand. Sebab tu saya walk the talk, I don't invest in silver. Apa-apa pun, what do you guys think about silver? And jika anda melabur dalam silver, so kalau anda ada ilmu ataupun ada perspektif, angle yang berbeza tentang silver, cuba komen dekat dalam ruangan komen. Sukalah juga saya untuk mendengar pendapat daripada anda. Before that, just nak kongsikan kepada anda, yes, emas dengan silver memang tahun lepas they are the two highest growing asset in 2025. Walaupun begitu, ada satu pelaburan yang setiap masa, setiap tahun akan mengalami kenaikan, iaitu pelaburan saham. Sebab tu saya suka buat saham, sebab saham ni saya ada pilihan. Dia tak limited kepada satu atau dua sahaja. Macam emas je lah. Apa yang anda boleh buat dengan emas? Kan? Anda boleh beli emas dan boleh jual emas. Begitu juga dengan perak. Anda boleh beli perak, anda boleh jual perak. Tetapi dalam pelaburan saham, ada macam-macam pilihan. Sebab anda melabur ke dalam syarikat. And dekat dunia ni ada berjuta-juta syarikat, betul? Tetapi dalam pelaburan saham, sebab dia ada banyak pilihan, maka ilmu yang anda perlukan pun lebih sedikit lah berbanding dengan ilmu beli emas ataupun perak. Good news kepada anda semua, saya ada buat kelas pelaburan saham special. Okay, bagi mereka yang berminat nak belajar macam mana nak mula melabur dalam pelaburan saham. Anda boleh klik link yang saya sertakan dekat dalam ruangan description. That's all from me. I will see you in my next video.